pembinaan dan sokongan berterusan terhadap pembangunan pendidikan di kawasan Paya Besar, khususnya di SMK Seri Pancing. Semoga usaha ini menjadi bangkit Malaysia. Terima kasih Cikgu Rabiatul. Yang saya hormati, yang saya kasihi Pengetua SMK Seri Pancing, yang kacak bergaya, butang baju Melayu pun wah. Dia ni degree Misi Usaha Pemuda UMNO Bahagian Paya Besar, Abang Zain. Dia paling tinggi. Ni semua degree. Saya bawa khusus cikgu pengarah Kolej Komuniti Kuantan. Pengarah. Jom tuan pengarah. Saya colik dia daripada dia punya pejabat tadi. Saya nak ajak datang ke sini. Nanti saya beritahu dia tahu kata saya. Seterusnya guru-guru yang dapat bersama pada pagi ini, walaupun tidak ada rancangan, tapi sebabkan SMK Seri Pancing ni tak kurendah segala-galanya. Walaupun saya tidak ada jamuan, saya call Zain tadi pukul 6.30 pagi, sebab kita kan pergi subuh. Jadi saya kerja cikgu start ke 6 pagi. Saya akan call. Ada siapa nak angkat call saya, dia tak sembahyang subuh. Itu konsep saya. Kalau orang angkat call saya, nanti dia rasa dia tak. Maknanya kalau angkat tu maknanya yang subuh lah. Jadi saya beritahu kepada Zain beritahu saya, Wabi boleh tak datang sekolah hari Isnin? Sekolah mana? Sekolah Menengah Seri Pancing. Wah, saya pening. Selama saya datang. Jadi saya suka SMK Seri Pancing nak kata kita tak boleh. Kerana ini sekolah saya. Jadi saya kata cuba ijaz. Jadi saya sampai program pagi tadi di Bukit pukul 8.30 daripada Kuala Lumpur. 5 pagi saya dah gerak. Daripada saya berjaya, saya sampai di Balai Raya Bukit Kini 1 pukul 8.30. Program start pukul 8.45. Jadi dia orang pun dah goyang tu sebab saya datang awal. Jadi saya kemudian saya silahkan untuk 20 bakalan hadapan monsun Timur Laut punya makanan. Bagi silahkan pada semua ketua-ketua kampung yang dijaga akan terputus bekalan. Kemudian saya pergi ke Dewan Datuk Panan Ismail yang tepi jalan yang saya buat 10 juta. Jadi kita nak ada Dewan, tak ada lah macam ni. Dewan Cikgu Nordin. Siapa Cikgu Nordin ni? Guru besar yang pertama sekolah ni. Siapa yang buat? Saya buat lah. Kenapa? Kerana dulu tak ada, sekarang ada. Ya. Saya bertemu dengan golongan atau fasa petani, peternak dan lain-lain. Ramai 800 orang. Penuh dewan ini. Bak duit ramai. Dan saya pendekkan program di sana kerana bak duit ni jangan lama-lama je. Bagi terus cepat. Jangan nak panggil semua. Ini pun kan kita ambil gambar 2-3 cikgu, itu ke bawah. Kita bagi kepada adik-adik lagi cepat. Nak ambil gambar 2-3 je, jangan ambil gambar semua. Sebab kita nak cepatkan majlis. Kenapa saya sebut semua ini? Kerana ini semua adalah proses yang kita telah rancang. Dia bergerak mengikut apa yang telah kita tetapkan. Sama juga lah dengan saudara-saudari calon-calon SPM. Jadual dah ada, betul. 25 hari 11 permulaannya bahasa Melayu, kertas 1 dan kertas 2. Ini bermakna mahu tak mahu jadual saya dah ada, saya tetap kena lakukan. Dan saudara-saudari tidak ada pilihan, mesti hadir SPM. Kalau hadir SPM, lulus bahasa Melayu dan lulus sejarah, bermakna kita ada peluang untuk berjaya dan terus berjaya, ataupun kita ada peluang di sana nanti untuk lakukan segala-galanya pun belajar bersungguh-sungguh, ataupun adik buatlah persiapan yang terakhir. Ya betul. Tetapi kadang-kadang kita ada keyakinan di kita bahawasanya SPM ini mungkin
kita tidak mempunyai persiapan yang rapi walaupun tinggal beberapa hari lagi. Yang penting saudara-saudari hadir semua kertas. Jangan takut. Jangan rasa subjek ini aku tak boleh dan aku tak akan datang. Jangan. Kerana kehadiran itu membuktikan adik-adik berani untuk masuk ke alam yang baru. Bukan alam barzah. Adik-adik nak masuk ke alam yang sebenar, yang akan menguji adik-adik menjadi manusia seperti mana yang telah saya lalui dan barisan yang depan ini telah lalui. Alam persekolahan, kita ada sifat kebergantungan kepada mak dan ayah, ataupun kita bergantung kepada penjaga dan cikgu. Tetapi dunia selepas ini, adik-adik kena berdiri atas kaki adik-adik sendiri. Bermakna segala keputusan, segala kesan adalah bergantung kepada adik-adik sendiri. Tidak ada orang lain yang akan buat keputusan untuk adik-adik. Adik-adik akan berdiri atas kaki sendiri yang kita panggil berdikari. Berdiri atas kaki sendiri, adik-adik kena berdikari. Tetapi biarlah sebagai orang yang telah melalui masa, yang pernah duduk di kursi adik-adik, telah melalui proses yang begitu panjang, biarlah saya kongsikan 2-3 perkara kesan atau akibatnya sekiranya kita tidak lakukan perkara ini pada hari ini. Ingat adik-adik, seperti mana yang saya sebutkan, kalau kita dah memang yakin yang kita boleh skor SPM ini, teruskan. Tetapi bagi mereka yang masih ada ragu-ragu dengan kemampuan diri sendiri, jangan bimbang. Kerana apa? Kerana bukan hanya universiti itu adalah jalan terakhir untuk kita berjaya. Saya dah ucap banyak kali di sini, kejayaan kita bukan diukur bagaimana. Kerana apa? Kerana hidup kita ini banyak sangat peluang atas diri kita sama ada nak menguruskan peluang itu atau tidak. Bimbang saya kalau saudara-saudari hanya tertumpu kepada pemikiran-pemikiran yang akan memungkinkan saudara-saudari rasa lemah, bimbang, takut. Saya bagi keyakinan Cik Azwan yang dekat sini, sesiapa yang nak masuk college committee, beritahu saya. Tetapi dia mesti mencukupi syarat yang telah ditetapkan oleh college committee ILP Giat Marah. Bukan saya menidakkan kemampuan saudari, tetapi jangan nak saudari belajar. Jangan masuk pekerjaan. Jangan fikir PMG. Jangan fikir ECM. Jangan fikir KCM. Jangan fikir 7-Eleven. Jangan fikir warung tersolok. Jangan sekali-kali sekali masuk ke dunia pekerjaan. Belum masa lagi. Belum masa lagi. Pastikan habis SPM, sambung belajar. Kalau andai kata SPM dan sejarah, repeat paper. Hidup kita ini mesti ada sijil SPM. Boleh janjikan ke? Sama ada kita berada di depan atau di belakang, kita tetap dapat melihat masa depan. Kalau saudari bekerja, berapa gaji saudari dapat? Paling minimum hanya 1,700. Nak bayar rumah RM400. Takkan selama-lamanya nak duduk rumah dengan ayah. Adik-adik lain pun benci dalam muka kita. Takkan selama-lamanya nak tumpang kereta orang. Kita sewa, kita beli kereta Azhar Rahmah, bayar RM400. 400 tambah 400 jadi 800. Takkan sewa rumah, takkan bayar duit kereta, takkan tak pakai telefon bulan, takkan tak makan, takkan tadi adakah cukup 1,700? Takkan saya nak bekerja 24 jam macam ayah saya kerja, peneroka siang, petang bawa teksi, malam jadi sekali tiga, pagi ada. Nak ke tak nak? Saya tak nak. Dan itu sebabnya saya nak gaji saya mahal. Saya nak tengok naik akaun saya macam pagi tadi. Tengok, banyak lagi naik akaun.
Macam mana banyak duit dari kau? Jangan kita kata kau, duit habis. Kita mesti ada keyakinan Ghazali. Tak apa, 1,700 bukan impian kita. Kita nak gaji kita sekurang-kurangnya 2,500 ke atas. Dapat 3,000 pun tak apa. Kenapa? Kerana kita tahu kos hidup, keperluan kita rasa kita membesar, nafsu kita besar. Orang nak iPhone 17, kita pun nak iPhone 17. Tak mampu beli casing. Jadi kalau dia tak apalah, sebab nafsu kita besar, tak salah. Yang salahnya semasa kita muda kita buat keputusan salah. Bila kita tua, kita ada kesan pada hari ini. Itu sebab sekali, jangan, walaupun nampak kami berjaya, di sudut hati kami ada perkara yang juga yang kami rasa kami dah tersilap buat dan tersilap lakukan semasa kami kecil. Itu sebabnya saya datang hari ini nak beritahu saudara-saudari, kerajaan negeri sediakan macam-macam. Esok dapat lagi duit, dan nak masuk periksa, dapat lagi kids nak masuk periksa. Kenapa dia bagi semua? Saudara dan saudari ada kerajaan negeri, ada ahli parlimen, ada Abang Zaid, ada Cik Azwan, ada Abang Mustaqim, ada Abang Hafiz. Kami semua akan sentiasa lihat saudari di luar pagar sekolah. Saudara-saudari lah kena mengambil peluang ini. Kena ingat, saudari boleh repeat paper BM atau mata pelajaran tertentu, itu tak sama dengan suasana SPM. Pusher, drug pusher. Orang kalau buat itu, kau jadi pusher, kau buat mana jenis sekejap jadi, bukan lama tu, maruah kau jatuh. Orang akan pandang korang teruk. Kau belum masuk penjara kan? Saya masuk penjara tengok orang, betapa malunya orang tu dalam penjara. Habis saya masuk, dia tunduk. Saya ingat lagi pengalaman saya di mana saya? Di penjara KK, Kota Kinabalu. Saya nak bagi jualah sahut kepada pengundi-pengundi penjara. Saya tengok muka dia dah lah handsome, tapi dia dalam penjara. Malu kerana dia tak sangka yang penjara begitu kejam untuk diri dia. Tetapi dia silap, dia yang kejam dengan masa depan. Bukan masa depan dia saja, seluruh keluarga dia beritahu, anak kau adalah banduan, abang kau banduan, kakak kau banduan. Seluruh keluarga dengan sepupu kau banduan, jiran kau banduan, orang kampung kau banduan. Itu sebabnya saya keputusan yang saya buat pada hari ini akan menentukan sampai hujung hayat kita akan tentukan. Jangan buat keputusan tanpa kita fikir untuk orang lain. Mungkin memang di 3 gugusan pancing ni saya amat faham sangat, mungkin memang, tetapi bila polis datang, kemewahan itu hanya sebentar. Masa depan yang baik, kita kena pilih jalan-jalan yang baik. Tidak ada orang akan ingat kita di waktu kita dalam penjara, tetapi bila kita keluar penjara, orang nampak kita, jadi kat penjara, siapa tu? Dia bantuan. Walaupun ada peluang kedua, dia tidak memaknai lagi. Kerana apa? Kerana bekas dan paling itu akan kekal buat selama-lamanya. Jadi saya minta sangat saudari, apa yang paling penting saudari mesti jadikan SPM ini adalah titik mula untuk mengorak langkah yang lebih besar akan datang. Saya terus doakan saudari, apatah lagi hari ini merupakan hari penghulu kepada segala hari. Saya doakan saudari berjaya mendapat kesihatan, kesenangan dan kemudahan sepanjang hidup saudari, terutamanya bila nak menghadapi kepada saat
bermula pada 25 November nanti, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Okey. Jadi saya tak banyak ucap panjang dulu. Saya dah sampaikan apa yang saya nak sampaikan. Kerana petang ini saya mengumpulkan cikgu. Dan macam menuju samping nak melihat projek ni. Kita petang ni saya panggil hampir 120 dan sejangka lebih pada 120. Kita bawa pemimpin, kita bawa wakil agensi, kita bawa tempat, kita bawa cikgu-cikgu nak pergi melihat bagaimana progres bandar baru Paya Besar. Dalam Paya Besar ini kita ada stesen ECRL kita sendiri. Kita akan ada Pro2 dah beli tanah 16 ekar dan saya nak bentangkan kepada pemimpin-pemimpin di bawah saya ini, apakah Pro2 nak buat di sebelah ECRL Paya Besar. Setakat hari ini Pro2 hantar kereta nak pergi ke Sabah dan Sarawak. Dia hantar melalui Pelabuhan Kelang. Setiap tahun hampir 58,000 kereta dihantar daripada kilang Pro2 di Rawang, hantar pergi ke Sabah dan Sarawak. Tetapi pada masa yang akan datang, Pelabuhan Kuantan juga akan menjadi pelabuhan yang akan hantar kereta Pro2 daripada Rawang pergi ke Paya Besar, Paya Besar pergi ke Kuantan Port, Kuantan Port akan pergi ke Sabah dan Sarawak. Dan itu akan bagi peluang kepada sesari yang minat dalam bidang otomotif. Sebelah bidang otomotif, sebelah ECRL, sebelah Pro2 akan ada pusat data AI yang akan dibangunkan oleh PTNP Negeri Pahang bersama satu syarikat. Dan saya yakin sekolah ini sekolah yang banyak pemenang-pemenang peringkat inovasi. Dia juga mempunyai keupayaan untuk mengisi tempat tersebut. Dan petang ini saya akan lancarkan The East Epistemic Advancement for Society and Technology, satu lagi mercu tanda di Paya Besar ini yang akan menjadi pusat tumpuan kepada saudara-saudari pelajar sekolah menengah sekolah rendah di universiti yang akan melibatkan dengan pihak-pihak antarabangsa. Saya akan lancarkan petang ini. Kenapa saya buat ini saudari? Saya jadi pemimpin. Saya nak tinggalkan sesari dengan masa depan yang lebih baik. Ingat, susah macam mana pun kita, itu bukan penghalang untuk kita berjaya. Pening macam mana kita pun, itu bukan sebab untuk kita terus duduk dan duduk dan duduk. Pening sakit macam mana pun, kita kena terus berdiri dan berjalan, kerana masa tak akan menunggu kita. Jadi saya yakin, sesari pada hari yang penuh keberkatan ini, marilah kita sentiasa meletakkan ikhtiar hari esok lebih baik daripada apa yang kita adakan pada hari ini. Dan insyaAllah Ibu, kita akan teruskan lakukan. Dan saya dah bagi assignment kepada pengetua yang baru ini untuk menghubungkan ketiga-tiga sekolah, cikgu-cikgu semua. Nanti masa kita bina hujung tahun ini, kita akan melihat perkembangan sekolah ini. Dan saya nak adik-adik saudara-saudari akan dapat lebih baik daripada apa yang saya dapat pada hari ini. Kerana inilah prosesnya, generasi demi generasi mesti lebih baik dari satu generasi ke satu generasi. Jadi insyaAllah Abang Mustaqim pun orang Felda, anak Felda pancing anak Felda lepas hari satu. Abang Zaim pun anak Felda. Jadi generasi Felda ini bukan lagi generasi terbelakang, generasi Felda mampu untuk mencatat kejayaan. Ingat, kemiskinan dan kebodohan itu bukan titik noktah. Kita lah yang akan mengubahkan itu semua. Dengan kata-kata itu, selagi saya ucapkan terima kasih pada cikgu yang dapat memuluskan walaupun Lasmi dia tanya salahkan saya. Tapi saya yang terkejut, YDP pun ada sekali. Mana yang YDP cakap lah. Maknanya YDP pun dia subuh. Confirm lah dia subuh. Sebab saya selalu dapat dia tak Lasmi. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru pembimbing Encik Muhammad Faisal dan Puan Nur Asma untuk naik ke atas pentas. Dipersilakan.
Seterusnya kita teruskan dengan penyampaian. Masa nak terima tu nanti nak grad tingkatan 5 nak buat kat mana? Graduasi, majlis graduasi. Kepala Highland? Ketua Highland? Cikgu yang terlibat lah, cikgu kelas lah kan. Cikgu dah hujung minggu